saya tak berkesempatan berborak-borak, bercerita dengan saudara panjang lebar. Saya rasa saya sempat jumpa semua kan. Terima kasih juga kepada Tafiz Kelang. Saya tengok Tafiz mana, mohon maaf. Yang datang dalam program, harap ialah makanan alhamdulillah sedap. Nasi berani Batu Pahat Abang Nazir kita memang terbaik lah kita kata kan. Nasi berani Batu Pahat tapi dia terletak di Kajang. Okey, terima kasih juga kepada sahabat-sahabat anda yang membantu kita daripada AMG geng-geng. Macam Arman, kita ada Azlan, Zul, kita ada Kak Adeng, kita ada Syah, Manazir of course, dan juga kita ada kawan-kawan kita yang datang daripada Black, geng-geng Black. Terima kasih juga yang datang pada waktu itu, yang stay, yang membantu kita. Terima kasih yang mungkin membantu secara langsung atau tidak langsung, yang hadir di sekeliling tempat tersebut. Terima kasih juga yang memeriahkan suasana. Oh, terutama kepada saudara Alan, geng kita. Terima kasih kerana juga membantu di dalam performance kita. Saya punya konsep pada waktu itu adalah santai-santai sahaja. Ramai yang hadir, alhamdulillah, lebih daripada 250 tetamu hadir. Majlis kecil tapi meriah suasana daripada pukul 7 malam sehingga pukul 11. Alhamdulillah, makanan sentiasa ada, tak putus, dan kita kata memang bagi saya sangat-sangat puas hati lah. Itu yang yang mampu kita berikan kepada rakan-rakan kita, sahabat-sahabat kita. Terima kasih yang datang juga, terutama dari geng-geng TikTokers kita, seperti Yani, Meli, kita ada Kakak Maya, kita ada Kak Aina, kita ada Kak Katie, kita ada Madiana kalau tak salah nama dia. Kita ada rakan-rakan kita yang lain, TikTokers yang datang. Dan mungkin ada juga tidak berkesempatan, tak mengapa. Saya faham. Ujung-ujung bulan ni ramai yang buat open house. Tak apa. Dia berkirim salam dan sebagainya. Terima kasih. Juga kepada sahabat-sahabat dari Sarawak. Kak Adeng of course lah. Kak Adeng, terima kasih Kak Adeng kerana datang. Fauzi ataupun Joseph dari Kanawit. Datang juga Haji Japar Suyut, bekas ketua cabang Lawas, juga datang dari Sarawak, dari Brunei, datang terbang khas untuk, bukan program saya je lah, dia ada program tapi sanggup hadir di program saya. Terima kasih saya ucapkan daripada jauh dan dekat yang datang. Ada yang rakan kita non-Muslim datang daripada Seremban. Thank you. Daripada Kelang pun ada, Mr. Raymond, Miss Lisa kalau tu silap saya, dan juga rakan-rakan kita yang lain yang hadir pada hari tersebut. Terima kasih banyak-banyak. Okay. So ada yang tanya, tahun depan buat lagi tak Is? Wallahualam, saya jauh sangat perancangan tahun depan tu kan. Kita tengoklah, kalau tahun depan ada, kita buatlah. Okay. Alright, hari ini kita akan berbicara beberapa perkara. Antaranya adalah mengenai titah addendum Najib, kemudian keputusan mengenai keputusan tetapi on pemilihan parti keadilan kita. Kemudian air kuning, cerita air kuning. Nampaknya babi gagal sekat Madani. Kemudian PAS memberi alasan. Dia kata bahawa mereka tidak kalah pun, mereka belum menang. Dia kata BN sudah teruk. Tapi benarkah dakwaan demikian? Dua pemimpin PAS dikatakan campur tangan dengan PRU 2025 di Singapura. Dan juga itu merupakan perkara-perkara yang kita bicarakan malam ini. Thank you everyone daripada seluruh dunia, daripada seluruh negara, dan terima kasih juga yang bagi stiker. Thank you tuan-tuan. Kalau tuan-tuan bagi stiker, terima kasih saya ucapkan. Baik, kita mulakan dahulu. Titah addendum Najib, Mahkamah Persekutuan putuskan rayuan AG esok. Peguam negara selaku pemohon telah memfailkan permohonan kebenaran untuk merayu terhadap keputusan Mahkamah Rayuan. Mahkamah Persekutuan akan membuat keputusan esok berkenaan permohonan kebenaran merayu yang dikemukakan oleh Peguam Negara berkaitan kewujudan dokumen tambahan dalam kes yang melibatkan bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak. Panel 3 hakim, Ketua Hakim Melaya Datuk Seri Hasnah, Hakim Mahkamah Persekutuan Datuk Zabariah dan juga Hakim Mahkamah Persekutuan Datuk Hanafiah dijadual menyampaikan keputusan pada pukul 9 pagi esok. Panel tersebut telah mendengar hujahan daripada Peguam Negara Datuk Muhammad Dusuki dan juga Peguam Negara Tan Sri Muhammad Syafiq Abdullah pada 24 Mac lepas berkaitan permohonan kebenaran Peguam Negara. Pada 6 Januari lepas, melalui keputusan majoriti 2-1, Mahkamah Rayuan telah mengembalikan kes berkaitan dakwaan Najib
mengenai kewujudan dokumen tambahan yang dikatakan membenar menjalani baki rumah penjara 6 tahun di bawah tahanan rumah ke Mahkamah Tinggi untuk didengar berdasarkan merit case. Keputusan itu membatalkan keputusan Mahkamah Tinggi untuk menolak permohonan Najib untuk mendapat kebenaran bagi memulakan semakan kehakiman berkaitan dokumen tambahan yang didakwa. Peguam negara selaku pemohon telah memfailkan permohonan kebenaran untuk merayu terhadap keputusan Mahkamah Rayuan. Pemohon perlu mendapat kebenaran tersebut bagi meneruskan rayuan ke Mahkamah Persekutuan. Okey. Alright. Najib dalam permohonan semakannya memohon perintah mandamus bagi mengarahkan responden memberi jawapan serta mengesahkan kewujudan dokumen tambahan pada 29 Januari. Beliau menamakan Menteri Dalam Negeri, Komisioner Jeneral Penjara Peguam Negara, Lembaga Pengampunan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Ketua Pengarah Bahagian Hal Undang-Undang di JPM serta Kerajaan Malaysia sebagai responden. Bekas ahli parlimen itu turut memohon perintah bahawa sekiranya dokumen tambahan tersebut wujud, semua responden atau mana-mana seorang daripada mereka hendaklah melaksanakannya dengan serta-merta termasuk memindahkannya daripada penjara Kajang ke Kuala Lumpur untuk menjalani hukuman di penjara. Pada 3 Julai tahun lepas, Hakim Datuk R. Majid Singh yang menolak permohonan Najib untuk mendapatkan kebenaran memulakan semakan kehakiman memutuskan 4 affidavit dikemukakan termasuk kenyataan Presiden UMNO Datuk Seri Zaid Hamidi dan juga Naib Presiden UMNO Datuk Seri Wan Rosdi Wan Ismail dianggap sebagai kabar angin dan tidak boleh diterima. Najib kini menjalani hukum penjara selama sejak 23 Ogos 2022 setelah disabitkan kesalahan menyeleweng dana 42 juta ringgit di SRC International. Okay, so apa yang berlaku tuan-tuan? Apa yang berlaku untuk kita nak faham situasi? Macam kita kata tadi bahawa terdapat rayuan. Pertama sekali, dokumen telah Najib telah memohon mengatakan terdapat titah addendum. Okay, dan titah addendum itu kemudian dibawa ke mahkamah untuk didengar. Okay, Najib mengatakan bahawa dia nak buat keputusan mahkamah untuk mengatakan terdapat wujud titah addendum tersebut. Okay, disebabkan wujud titah addendum tersebut, maka hendaklah dibawa ke entah untuk dilaksanakan lah. Tetapi Mahkamah Tinggi mendapati bahawa titah addendum tersebut tidak wujud kerana dikatakan itu hanya cakap dengar. Masa saya mula-mula buat live dulu, saya kata bahawa titah addendum itu sebagai cakap dengar. Saya dah kata demikian pada waktu itu. Kemudian apa yang berlaku adalah Najib tak puas hati. Najib merayu di Mahkamah Rayuan. Dan sewaktu di Mahkamah Rayuan, pada masa itu 2 peristiwa besar berlaku. Satu, kenyataan daripada anak Najib sendiri mengatakan bahawa beliau telah melihat dokumen tersebut, bahawa kewujudan dokumen tersebut. Dan kedua, akhirnya kenyataan daripada Istana Pahang mengatakan bahawa memang ada Istana Pahang mengeluarkan dokumen tersebut. Disebabkan I think in light of this new evidence, 2 bukti yang terbaru ini, maka Mahkamah Rayuan mengatakan itu bukan cakap dengar dan ada merit. Tapi bukanlah bermakna sahih ataupun sah dokumen tersebut, bukan. So Mahkamah Rayuan mengatakan apa tujuan dia? Tujuan dia hendaklah kembali ke Mahkamah Tinggi untuk melihat sama ada dokumen itu boleh dilaksanakan atau tidak. Maksudnya titah addendum tersebut. So disebabkan kalah, maka pendakwa raya tak puas hati. Maka pendakwa raya pun memohon untuk membuat rayuan. Belum buat rayuan lagi tuan-tuan, memohon untuk buat rayuan. So esok adalah keputusan untuk memohon kepada rayuan. Kemudian maka rayuan itu, kalau Mahkamah Persekutuan membenarkan, maka hendaklah dirayu, dengarlah rayuan tersebut untuk nak dengar balik kes ini, iaitu berkenaan dengan titah addendum ini. Kalau sekiranya Mahkamah Rayuan mengatakan menolak permohonan itu, maka kembalilah kepada Mahkamah Tinggi untuk didengar. Dengar apa tuan-tuan? Wujud ke tidak titah addendum. Belum lagi habis ni. So di Mahkamah Tinggi nanti, persoalan yang Mahkamah Tinggi akan pastikan, adakah titah addendum itu sah untuk nak di-execute. Okay, sebab tak sah untuk di-execute. Okay. Alright, sebab itu merupakan soalan yang dikemukakan ataupun yang dibawa kepada mahkamah. Dan orang kata Najib telah meminta dipanggil perintah mandamus, iaitu perintah Mahkamah Tinggi untuk menyuruh seseorang atau agensi melaksanakan tugas untuk orang. Maksudnya dia kena, ialah bila itu ada, kalau benda itu sah memang betul dan wujud, maka pihak yang seperti penjara dan sebagainya hendaklah melaksanakanlah titah addendum tersebut.
Dan Najib hendaklah dibawa kepada tahanan rumah. Kalau tidak, maka kembalilah ke penjara. Tu faham maksud dia? Itu yang berkenaan dengan titah addendum. So, jangan terlajak sangat mengatakan telah menang maka hendaklah dibawa Najib ke rumah untuk di bawah tahanan rumah. Bukan tu maksud dia. Belum lagi. Cerita belum habis. Berapa panjang lagi cerita ni Is? Saya agak kalau esok keputusan hakim Mahkamah Persekutuan, kalau Mahkamah Persekutuan mengatakan bahawa kena tak boleh merayu, maka kembali ke Mahkamah Tinggi. It will take mungkin dalam beberapa bulan lah, beberapa minggu ke beberapa bulan untuk dilaksanakan. Baik, habis dekat situ. Okey, tentang pemilihan parti keadilan. Keputusan pemilihan keputusan pemilihan cabang PKR di Muktamad selewat-lewatnya pada 5 hari bulan Mei. Keputusan Muktamad pemilihan peringkat cabang Parti Keadilan akan dimuktamadkan selewat-lewatnya 5 Mei ini selepas penelitian semua bantahan diterima. Pengurusi Jawatan Kuasa 2025 Datuk Seri Zaleha berkata, proses penelitian akan dilaksanakan dengan cermat, adil dan berhemah demi menjaga integriti pemilihan parti yang akan diteruskan untuk pengundian peringkat nasional pada Mei hadapan. Okey, Majlis Pimpinan Pusat mengambil maklum akan pembentangan laporan terkini oleh JPP mengenai kaedah penelitian keseluruhan proses pemilihan yang akan diambil ke atas bantahan yang diterima berhubung keputusan pemilihan baru-baru ini. JPP akan memaklumkan lebih awal pemenang jawatan di peringkat cabang serta senarai perwakilan Kongres Nasional bagi cabang-cabang yang menang tanpa bertanding dan tidak mempunyai pertikaian yang munasabah mengikut penilaian JPP pada 1 Mei 2025. Beliau berkata senarai itu akan diserahkan secara rasmi kepada Setiausaha Agong bagi tujuan penyelarasan dan persiapan Kongres. Bagi cabang-cabang yang telah mengemukakan bantahan, proses penelitian masih berjalan dan setiap bantahan yang diterima melalui saluran rasmi JPP akan diteliti serta dipertimbang secara adil dengan muktamad. JPP menyeru agar seluruh anggota parti terus bertenang dan memberi kepercayaan kepada proses yang sedang dijalankan. Dr. Zahra juga berkata proses perundingan semula bagi 4 cabang iaitu Jempol, Selayang, Silam serta Sempurna akan diadakan pada 1 Mei dan notis pemakluman akan segera diberikan kepada cabang yang berkenaan. Sempurna saya tak pasti detail. 3 cabang yang saya tahu bahawa terdapat pemilihan semula macam saya sebut tadi iaitu Jempol, Selayang dan Silam. Ketiga-tiga ini adalah berkenaan dengan kes yang diputuskan oleh parti bahawa terdapat beberapa isu terutama macam contohnya Silam kesilapan meletakkan data ataupun nota kepada nama calon. Macam Selayang terdapat kes mahkamah yang pending dan juga Jempol rupanya yang menang itu adalah ahli pejuang dan juga masih lagi menjadi ahli pejuang serta rasanya menang dalam ahli pejuang. Yang Sempurna ni saya tak pasti sebab saya pun baru baca dan baru nampak perkataan yang berkenaan dengan Sempurna. Tetapi apa yang berlaku untuk pemahaman tuan-tuan bagi siapa yang tak mengikuti pemilihan Parti Keadilan, selepas 222 tolak 1 Julau 221 cabang bertanding, banyak cabang, I think lebih kurang almost 100 maybe lah, 80 ke 100 I tak tahu, yang mempertikaikan tentang keputusan, terutama isu timbul badan tanpa kepala, di mana ada ahli jawatan kuasa dia menang tetapi ketua cabang yang bertanding tu kalah. Jadi dia jadi badan tanpa kepala kan, badan tanpa kepala kita kata. Ketua dia kalah, badan ahli-ahli jawatan kuasa, timbalan naik semua menang, tapi ketua cabang dia kalah. Maksudnya ketua cabang lawan yang bawa tim lain tu menang. Jadi dia jadi satu conundrum, jadi satu pertikaian dan persoalan. Jadi banyak cabang ni mempersoalkan. Alright. So ada juga cabang yang menang tanpa bertanding, tak ada pemilihan, ataupun cabang yang menang tapi tak ada pertikaian. Maka yang menang tanpa bertanding atau tanpa pertikaian, maka itu semua akan mendapat surat pada 1 hari bulan Mei tentang kelulusan tersebut. Dan untuk perwakilan, dia ada perwakilan yang akan boleh pergi ke Kongres dan juga dipilih untuk mengundi nanti. Maka ada sistem nanti mereka akan pilih perwakilan tersebut. Tetapi untuk yang ada pertikaian, maka perkara ini akan diteliti sehingga 5 hari bulan Mei. 5 hari bulan Mei, dan selepas 5 Mei maka satu notis akan dikeluarkan mengatakan kalau tidak ada, maksudnya pertikaian tersebut sesuatu yang bagi JPP tak ada basis dan sebagainya, maka
terus akan diberikan surat pengesahan. Kalau ada basis, maka berkemungkinan akan ada pemilihan semula yang dibatalkan dan sebagainya. Terkini juga ada satu perkembangan terbaru, tapi saya tak tahu saya dibenarkan ke tidak untuk nak ungkap benda ini. Tapi tak apalah, saya tolak tepi, saya biarkan JPP buat keputusan ataupun pengumuman lah nanti kan. Tetapi apa yang kita boleh kata, pencalonan ahli pimpinan pusat, pencalonan pimpinan pusat akan berlaku pada 2 hingga 4 Mei. Alright, 2 hingga 4 Mei, semua yang bertanding Majlis Pimpinan Pusat MPP, semua yang bertanding naib, semua yang bertanding timbalan presiden akan menyenaraikan ataupun akan mendaftar untuk pertandingan tersebut. Alright, yang akan berlaku lebih kurang dalam 23-24 hari bulan Mei nanti di Johor Bahru. Okay, di Johor Bahru. So, pertandingan tersebut akan menyaksikan perwakilan-perwakilan yang ada ni akan datang untuk mengundi Majlis Pimpinan Pusat berkenaan dengan mereka siapa yang akan menjadi presiden dan presiden sebagainya. Now, timbul satu soalan di kalangan ahli-ahli pun sebenarnya. Adakah kemungkinan akan ada rombakan kabinet kalau sekiranya berlaku pemilihan ini? Okay, sebab dia macam ni tuan-tuan. Hari itu Datuk Fahmi Fazil mengatakan ada kemungkinan kalau berlaku pun lepas pemilihan. Kemudian Sri Anwar Ibrahim mengatakan tidak berlaku pemilihan. Tetapi kalau kita fikir secara logik pun, bukan pilihan, rombakan. Kalau kita fikir secara logik pun, rombakan tu mungkin akan berlaku. Memang minor rombakan akan berlaku. Kita kena faham, senator-senator ramai yang dah nak tamat tempoh pada hujung tahun ini. Dan Tengku Zafrul, dia dah tak boleh lagi renew dah. Dia dah 2 term, maka dia memang akan ditamatkan tempoh dia sebagai senator. So, kena dilantik orang lain menjadi senator. Okay, itu paling kurang minor lah. Macam Datuk Seri Safruddin Nasution, kita tengok Naim, Menteri Agama. Kita juga Menteri Zamri daripada UMNO dan juga beberapa senator-senator yang lain, ramai yang akan tamat tempoh dalam tahun ini. Maka adakah mereka akan diteruskan atau tidak? Itu merupakan kuasa prerogatif Perdana Menteri. So, kalau tidak diteruskan, maka berkemungkinan besar mereka juga tidak akan menjadi menteri dan akan digantikan oleh orang lain. Itu satu persoalan yang timbul. Tetapi ada ura-ura pula mengatakan bahawa, kalau dalam keadaan, ini bukan ura-ura, ini telahan lah, ni apa orang kata, anggapan lah, dan benda ini bermain di kalangan ahli. Kalau begini keadaan dia, adakah dalam pimpinan pusat nanti, mereka yang pro kepada tim Rafizi, yang dilihat pro kepada tim Rafizi itu, akan bertanding dalam pemilihan parti? Dan kalau mereka tidak bertanding di dalam pemilihan parti dan kalau mereka tidak ada jawatan di dalam kepimpinan, adakah selepas ini mereka akan tetap dilantik menjadi memegang jawatan-jawatan mereka kalau mereka memegang jawatan yang tinggi? Antaranya adalah siapa tuan-tuan? Akmal Nasir, kita kata. Akmal Nasir mengatakan bahawa sebelum ini beliau berkemungkinan akan bertanding jawatan MPP, Majlis Pimpinan Pusat. Okey. Beliau berkata bahawa beliau akan bertanding Majlis Pimpinan Pusat dan dia tak bertanding jawatan apa orang kata naib presiden walaupun beliau seorang timbalan menteri. Tak ada masalah pun MPP atau naib presiden tu tak ada isu. Akmal pertahan pengumuman keputusan tidak rasmi pemilihan cabang PKR Johor Bahru. Timbalan Menteri Pelayanan Tenaga Akmal Nasrullah Muhammad Nasir mempertahankan tindakannya mengumumkan keputusan tidak rasmi bagi proses pemilihan cabang Parti Keadilan yang akan diumumkan pada 20 April lalu. Akmal berkata jumlah 949 undi diumumkan adalah berdasarkan data sahih yang diperolehi daripada borang 14 narai nama pengundi serta maklumat ejen mengundi berpengalaman. Pengumuman angka tidak rasmi bukanlah sesuatu yang janggal dalam mana-mana pilihan raya. Sebagai contoh, dalam PRKI kuning, keputusan tidak rasmi terus diumumkan seawal jam 8.30 sebelum keputusan rasmi dikeluarkan SPR. Ingin ditekankan proses pengundian dalam pemilihan cabang keadilan tidak sama dengan PRU. Tempat berkumpul yang dibenarkan ini dikawal sepenuhnya oleh untuk penyokong kami hadir dan mengundi. Pihak JPP juga membenarkan calon membuka tempat berkumpul bagi melancarkan proses pengundian dan kami telah membuat makluman rasmi kepada JPP melibatkan 40 lokasi berkumpul, katanya. Okey.
Beliau berkata demikian bagi mengulas bantahan rasmi yang dikemukakan Ketua Cabang PKR Johor Bahru Muhammad Taufik Ismail terhadap kenyataan yang didakwa mendahului pengumuman JPB selain disifat sebagai cubaan menekan jawatankuasa menerima angka berkenaan sebagai muktamad. Muhammad Taufik turut membantah tindakan Abang Nasir membuat akuan bersumpah pada 23 April bagi menyokong jumlah tersebut yang didakwa mencetuskan kebimbangan berhubung kerahsiaan undian. Okay. Now, apa yang berlaku tuan-tuan, Akmal Nasir pada tarikh setelah melihat ramai keputusan sebelum itu, minggu sebelum itu dan juga ramai yang kalah, maka telah membuat keputusan untuk mengumumkan jumlah yang mereka telah gather. Dia berbeza dengan PRU, PRN. Dia akan tunjuk di setiap tempat mengundi, dia akan tunjuk dia punya kertas undi. Jadi kita boleh kira dah dan kita dah tahu sebab ada orang yang mengundi. Tetapi apa yang Akmal buat, dia ada 40 tempat lokasi mengundi. Di mana untuk pemilihan kali ini tidak dibenarkan lebih 50 orang berkumpul di satu tempat. Okey, maka Akmal buat 40 ni, maka adalah mereka datang untuk mengundi dan sebagainya. So di situ dia boleh buat head count, siapa yang mengundi apa. Alright, fine. So daripada culaan berdasarkan kepada itu, dia mengatakan terdapat lebih 900 orang telah mengundi beliau. Tetapi keputusan keluar 500. Masa dalam posting tu dia tulis kat situ 900 telah datang mengundi, ini adalah keputusan tidak rasmi saya. Saya tulis komen ke bawah dah terlambat sejam sebelum keputusan keluar. Keputusan keluar, betul, rupanya 500 je dia dapat. Kenapa saya tulis dah terlambat? Biarlah menjadi rahsia, Akmal dengan saya tahu kenapa. Dan benda ini yang antara menjadi pertikaian berkenaan dengan sistem dan juga manipulasi sistem. Adakah benda itu berlaku? So Johor Bahru adalah antara cabang yang di samping Shah Alam, Johor Bahru, Puchong dan sewaktu dengannya adalah antara cabang yang memang sekarang ini di bawah perhatian JPP dan sedang disiasat. Keputusan siasatan itu berkemungkinan kita akan dapat tahu lebih kurang dalam 4 hari bulan nanti, 4-5 hari bulan nanti kita akan tahu sama ada terdapat masalah di dalam sistem ataupun memang keputusan itu sebagaimana yang telah diputuskan oleh sistem pada pengundian tempoh hari. Kerana walaupun kita kata ada pertikaian, tetapi dan again it's very difficult to prove kerana sistem kita tidak seperti sistem PRU PRN. Kita ada tempat kita kiraan undi di hadapan wakil calon kita ataupun di hadapan pacar kita. Kali ini tidak ada, dia terus masuk ke dalam sistem. So ni ada benda yang bermasalah dekat situ. So whatever it is, saya kata berkaitan dengan rombakan kabinet tadi. Di peringkat rakyat, di peringkat ahli-ahli ni, dah ada berita-berita mengatakan adakah Rafizi akan bertanding timbalan presiden? Adakah orang-orang Rafizi akan bertanding naib presiden? Adakah mereka-mereka yang menyokong ataupun yang bersama dengan Kam Rafizi akan bertanding majlis pimpinan pusat? Sebab dalam keadaan sebegini, mereka nampak, ini secara logik lah, agak sukar sebenarnya untuk mereka nak masuk bertanding di atas padang yang tidak sama rata. Ialah kebanyakan mereka yang pro kepada Rafizi, yang dikatakan pro kepada Rafizi kini sudah tumbang. Dan kalau kita sendirilah secara logik lah, kalau kita dah boleh kira, kita kira daripada 10 yang mengundi, contohlah kan 10 mengundi, dah 8 tu bukan orang kita. Kita dah tahu dah tak payah masuk bertanding, kita tahu kita akan kalah. Jadi kenapa kita nak masuk bertanding? Nak bertanding MPP itu saja, yuran sekurang-kurangnya 10,000. 10,000 ni tuan-tuan, menang kalah burn. Kan? Saya dengar hampir lebih 150 orang nak masuk bertanding MPP ni. Kalau 150 orang dah 1.5 juta lah. Kan? Naib presiden kalau nak bertanding, kalau tak salah apa, 25,000 kot. Kalau tak silap saya nak presiden. Ke 15,000, 20,000, saya tak ingat lah. Adalah satu jumlah yang besar lah kan. Exco wanita pun sama, YB Roziah Ismail. Adakah beliau akan bertanding? Ya, sebagaimana kita ketahui, ataupun beliau akan menarik diri daripada pertandingan ini. So kalau interesting kalau sekiranya, yalah, macam saya kata tadi lah, ini tak payah dia orang bagi tahu lah. Ini bukan statement daripada Roziah ke statement daripada Rafizi, tak ada. Ini secara logik kita sebagai orang luar merhati ni, kita fikirlah, kita dah boleh buat culaan kita dah. Kalau kita kira kan, daripada jumlah yang menang itu, majoriti adalah orang-orang yang kita tahu takkan bagi sokongan kepada kita. Buat apa kita nak masuk bertanding? Baik kita tarik diri je.
wasting our money, wasting our time. Ketua-ketua wanita pun, kata contoh nak bertanding ketua wanita 20,000, 25,000 katakan. Exco 3,000. 3,000 kalau 20 exco dah 60,000. Campur ketua wanita 25,000 dah hampir 100,000. Itu baru yuran. Belum masuk lagi kos nak bertanding dan sebagainya, kempen dan sebagainya. Daripada 100,000 tu di spend, akhirnya burn macam tu saja, baik tak payah bertanding. Secara logik lah, kalau saya akan fikir macam tu lah. So, benda semua ni akan impact kepada kabinet. Ialah bila seorang menteri itu tidak ada apa-apa jawatan di dalam parti yang tertinggi di dalam parti, sedangkan ada orang lain yang tidak berjawatan, ada jawatan tinggi di dalam parti, adakah mereka akan mengambil alih? Di situ nanti persoalan berkenaan dengan pilihan raya kabinet itu akan orang akan persoalkan lah. Dan juga membawa kepada perkara yang lebih jauh, iaitu kalau sekiranya itu berlaku, adakah ini semua cerita kalau, saya bukan kata Rafizi akan buat, ini cerita saya. Adakah lepas ini Rafizi mungkin akan mengambil keputusan untuk bercuti dalam membantu pilihan raya yang akan datang sebagaimana yang berlaku pada tahun 2022? Orang kata mengajuk lah apalah, regardless lah. Sebab kalau ini sudah permainan yang dilihat mereka sebagai permainan, berkemungkinan mereka akan kata, yalah, bagilah orang yang menang tu buat kerja. Kenapa kita pula yang dipertikaikan ini untuk kita nak buat tugasan-tugasan kita? Tetapi tuan-tuan, suka atau tidak, anda setuju atau tidak, Rafizi adalah tonggak kepada kemenangan di dalam PRU yang lepas dan juga PRU yang sebelumnya. Kita tak boleh menafikan benda itu. Nobody can deny that. And kita merasa kehilangan Rafizi bila dia mengambil keputusan untuk tidak terlibat di dalam parti selama 6 bulan. That had happened, pernah berlaku. Dan tuan-tuan sendiri pernah merasainya. Siapa yang ikut ikut pilihan raya dan ikut perkembangan politik ni. Kita rasa benda itu. Kan? So, adakah benda ini akan berlaku sekali lagi? Kalau berlaku sekali lagi, yalah, kita tengok bagaimana nanti. Alright. Habis kat situ. So kita akan bagi tahulah apa yang berlaku. Alright, PRK air kuning. PAS telah kalah di dalam PRK air kuning. Tok Him, PN kalah sebab sombong, strategi bangang. Menyampai pandangan ikhlasnya terhadap Presiden Bumi Putra Perkasa, Putra Ibrahim Ali berkata, kesombongan pemimpin PN menjadi punca kekalahan calon parti itu pada PRK Dun Air Kuning. Menurutnya, ia melibatkan kegagalan pemimpin PN mendapatkan maklum balas dari segi strategi dan isu daripada pemegang taruh. Kesombongan pemimpin PN itu mendapat maklum balas dari segi strategi dan isu dari pihak pemegang taruh langsung tidak beri perhatian dan sombong. Kalau terus begini, selesalah PH dan PN, khususnya Perdana Menteri menghadapi PRU ke-16. Hiduplah PN dengan mimpi di siang hari, katanya. Ibrahim juga dikenali sebagai Tok Him, memberi analisa punca kekalahan PN dalam PRK berkenaan. Katanya PN terlalu gairah dengan main sentimen umdap untuk timbulkan kebencian orang Melayu kerana UMNO bersekongkol dengan DAP dan ditambah pula dengan isu ladang babi. Namun isu umdap dan babi jadi isu utama, strategi bodoh dan bangang. Permainan politik sentimen saja sudah ketinggalan zaman kerana anak muda generasi sekarang dan zaman AI, kata Ibrahim. Isu ini BN untung percuma kerana PN secara tidak disedari membuat pengundi Cina benci PN, manakala undi UMNO akar umbi kekal tidak berubah walaupun berbagai isu yang UMNO hadapi. Jika lari pun sekitar 20-30% ini disebabkan cekaman mainan politik wang dan peranan agensi kerajaan yang orang Melayu B40 termasuk Ibu Tunggal Orang Malaysia yang tidak boleh berpisah dengan parti politik yang menguasai kerajaan ketika PRK diadakan dakwanya. Semalam BN menang dengan majoriti 5,006 undi selepas memperoleh 11,000 undi, menewaskan Abdul Muhaimin Malik dari PN yang mendapat 6,059 undi dan Bawani dari Parti Sosialis yang meraih 1,106 undi. Masa sama tuan-tuan, menarik untuk kita nak lihat PSM menang berbanding dengan Perikatan Nasional di 3 PDM, Pusat Daerah Mengundi. Parti Sosialis yakin penembusan ketara yang dicapai dalam pertaruhan kedua kerusi adun air kuning berpotensi menjadi lebih baik jika bilangan orang muda keluar beramai-ramai mengundi. Calon parti itu Bawani KS berkata, walaupun PSM tewas, dia tetap teguh dengan kepercayaan bahawa rakyat, terutama generasi muda, mencari alternatif.
Pengundi yang lebih muda, mereka mencari kuasa ketiga politik. Malangnya, dengan peratusan keluar mengundi yang lebih rendah, terutama di kalangan pengundi muda, tidak dapat dilihat sepenuhnya sebagaimana yang perolehi. Laporan sebelum ini menunjukkan bahawa 46% pengundi air kuning berumur 18 hingga 39 bekerja di tempat lain. Di lebih banyak kawasan bandar dengan 31,897 layak mengundi. Alright. Malah PSM berjaya mendahului PN dalam saingan di 3 pusat daerah PDM di air kuning. Antaranya adalah PDM Banir Muar, PSM dapat 39 sedangkan PAS hanya 22. Kampung Coldstream, PSM mendapat 66 sedangkan PAS mendapat 23. Dan juga Air Kuning Selatan, PSM mendapat 100 undi berbanding dengan PAS 37 undi. Okey, dan kita lihat bahawa BN menang 19 PDM berbanding PN hanya cuma menang 1 di PRK kali ini. Alright. Dan kalau kita tengok kenyataan kempen ladang babi PN gagal sekat Madani, PSM ganda undi. Gabungan Madani berjaya mengekalkan kerusi DUN Air Kuning dengan BN berjaya menewaskan Perikatan Nasional. Walau bagaimanapun, penelitian lanjut pada angka-angka keputusan menunjukkan Madani tidak harusnya berpuas hati dengan kejayaannya. Pada PRU yang lepas, BN mempunyai 38.7% undi dan PH 29.3% undi, menjadikan 68%. Bagaimanapun, Madani hanya memperoleh 60.7% dalam pilihan raya ini, penurunan lebih 7%. Sebahagian daripada ini boleh dijelaskan oleh peratusan keluar mengundi lebih rendah, iaitu 58% berbanding 74% pada 2022. Walaupun ini turut menjejaskan PN yang jumlah undinya menurun sekitar 750 undi, bahagian undi Pakatan Pembangkang meningkat daripada 29% kepada 33% malam ini. Ini menunjukkan penyokong Madani kurang bersemangat untuk keluar mengundi dan mungkin lebih membimbangkan lagi bagi Madani dan PH khususnya prestasi PSM. Walaupun kehilangan deposit sekali lagi, PSM menggandakan bahagian undinya daripada 2.5% kepada 6%. Okey, kepada 6%. Ini menurut wartawan. Kemudian, majoriti susut di Air Kuning, amaran pada BN, kata pemuda PAS. Majoriti semakin menyusut, merupakan amaran tegas kepada BN, katanya. Walaupun Air Kuning sudah lama menjadi kubu kuat BN, pengurangan majlis tersebut petunjuk awal perubahan arus politik diambil serius, katanya. Sukri berkata, keputusan tersebut mencerminkan beberapa realiti penting. Antaranya, jika keyakinan dilakukan Menteri Besar bahawa gelombang besar tersebut berlaku mencapai 18,000 ternyata jauh meleset. Hakikatnya, Perikatan Nasional kekal teguh dengan kerusi teras di antara 5,000 hingga 6,000 undi. Kalau saya nak buat analisa saya sendiri, saya mengatakan bahawa memang betul apa yang disebut tadi, memang terdapat penurunan daripada jumlah undi. Tetapi kalau kita lihat pada masa itu, dia campur direct di antara pengundi PH dengan pengundi Barisan Nasional. So, kita tidak ada satu data yang khusus yang mengatakan pada masa itu memang berlaku pertembungan Barisan Nasional dan PAS sahaja. Memang terdapat pertembungan. Yang kedua, kalau kita lihat terdapat pertambahan pengundi daripada tahun 2022 dengan 2025, selama 3 tahun ini pengundi anak muda juga semakin meningkat setiap tahun. 18 tahun undian automatik ni kita melihat pertambahan pengundi. Dan kalau kita tengok undian yang diperolehi pada 2022, calon BN masa itu memperolehi 9,088 berbanding calon PN 6,812 dan juga PH 6,875. Dan memang betul kalau kita campurkan lebih kurang dalam 15,000 berbanding 6,000. Tetapi yang menariknya, pada 2025 kali ini, calon PN bukan sekadar tidak dapat mengekalkan jumlah 6,800, tetapi juga jumlah undi itu menurun kepada 6,059, kurang 700 orang. Satu kesimpulan, antara kesimpulan yang mungkin kita boleh lihat juga, berkemungkinan bahawa pengundi-pengundi PN ini adalah mereka yang tidak keluar daripada kawasan tersebut. Jadi, sama ada ialah kebanyakan mereka di luar tu bila balik dia tak akan mengundi PN. Kalau mengundi PN pun, dia pengundi itu dalam kadar yang sedikit. So, kalau kita tengok jumlah pengundi itu tidak meningkat. Ya, kita tahu bahawa daripada 17,000, hanya sekadar 11,000. Tetapi kalau kita tengok jumlah majoriti yang dimenangi oleh BN meningkat 5,000 berbanding 2,200. Kita kena lihat majoriti itu kenaikan 3,000 walaupun jumlah pengundi yang turun itu rendah. So daripada situ, PRK ni pun bukan orang nak balik sangat. Ramai juga yang sepatutnya boleh bertanding, tak boleh bertanding.
So kita tak nampak bahawa benda itu adalah satu penurunan ketara yang dikatakan terlalu besar. Tetapi bila PAS mengatakan bahawa itu juga menunjukkan tidak ada transfer vote besar-besaran sebagaimana yang berlaku, it doesn't matter. Bak kata Sanusi lah, dia kata kalau menang satu pun still menang. Kalau satu pun dah dikira menang. Ini kan pula kalau dah menang 5,000 berbanding 2,000 pada pilihan raya yang lepas. Still, bagi saya ini adalah suatu indikasi besar, terutama 3 PDM PAS kalah ataupun PAS ketinggalan di dalam 3 PDM pusat daerah mengundi, walaupun lepas itu ada PAS menang di satu pusat daerah mengundi. Jadi ini adalah satu perkara yang bagi saya agak menarik juga, apabila satu parti yang dikatakan besar seperti PAS dan di tempat yang dikatakan majoriti Melayu, PSM boleh mendahului PAS di tempat tersebut walaupun pemimpin itu adalah pemimpin bukan Melayu. Okey, bukan Melayu. Baik. Habis kat situ. So tahniah kepada calon Barisan Nasional yang telah menang dalam pilihan raya yang baru habis ini. Ada terkini di Singapura, tuan-tuan, PRU Singapura sekarang ini sedang berlangsung dan dikatakan bahawa ada 2 pemimpin PAS yang dikatakan campur tangan dalam isu pilihan raya di Singapura. Okey. 2 pemimpin PAS campur tangan PRU 2025 Singapura. 2 pemimpin PAS dari Malaysia didapati masuk campur tangan dalam PRU 2025 Singapura. Perkara itu dihebahkan oleh dedahkan oleh Kementerian Ehwal Dalam Negeri dan juga Jabatan Pilihan Raya dalam Kejatuh Kenyataan bersama pada 25 April. Mereka mengenal pasti Bendahari Agung PAS Iskandar Abdul Samad dan juga Ketua Pemuda PAS Selangor Muhammad Sukri Omar sebagai 2 individu yang telah campur tangan dalam PRU 2025. Kedua agensi ini telah mengeluarkan arahan tersebut di bawah Seksyen 61N Akta Pilihan Raya Parlimen. Menurut laporan Berita Harian Singapura, kedua-duanya dapati mengeluarkan hantaran Facebook yang menyiarkan komen mereka terhadap politik Singapura. Di samping itu terdapat satu penerbitan PAS Harakah Daily yang telah menyiarkan artikel 22 April dan 23 April menukilkan komen Iskandar mengenai keadaan masyarakat Melayu di Singapura. Okey, kedua-dua artikel ini bertajuk "Jangan ulangi senario Melayu disingkir dari bandar." Tindakan mengambil hikmat perunding Housing Development Board Singapura bagi menjayakan pembaharuan semula bandar dikuatiri akan menggunakan pakai konsep pemilikan perumahan dari negara itu sebagai agenda migrasi penempatan warga asing dalam pemilikan tanah, dia kata. Mantan Exco Perumahan Selangor Datuk Iskandar berkata hartanah yang dijual dengan harga bebas dan di luar kemampuan orang Melayu akan meminggirkan rakyat tempatan yang miskin, khususnya orang Melayu yang tinggal di kawasan bandar. Apabila kita lihat perkembangan di Singapura dalam pembaharuan semula bandar, kesannya amat buruk sekali bagi orang Melayu. So dia main sentimen Melayu. Di mana sebelum merdeka Singapura ada kerusi-kerusi parlimen di mana orang Melayu adalah majoriti. Tetapi apabila dipecah-pecahkan, apabila berlaku pembangunan semula, tidak ada kerusi orang yang majoriti orang Melayu. Walaupun kita tahu orang Melayu yang sudah menjadi ahli parlimen sama ada kerajaan atau pembangkang. Satu lagi artikel juga ialah PRU Singapura, calon Melayu semakin menonjol. Pilihan Raya Umum Singapura yang berlangsung pada 3 Mei menyaksikan perkembangan menarik apabila beberapa calon Melayu tampil mewakili parti pembangkang, khususnya parti pekerja bagi merebut kerusi di parlimen. Mantan Exco Perumahan Datuk Iskandar berkata calon Melayu berkelayakan tinggi dari Barisan Pembangkang mencerminkan satu gelombang perubahan dalam landscape politik negara. So benda ini dilihat sebagai satu usaha nak memainkan bangsa yang tidak diterima di Singapura dan dikatakan cubaan untuk mempengaruhi pengundi Singapura daripada luar. Dan menurut daripada pimpinan amanah, isu pemimpin PAS campur tangan di Singapura boleh calarkan hubungan diplomatik menurut Hasbi. Tindakan 2 pemimpin PAS yang mencetuskan kontroversi dengan kenyataan mengenai pilihan raya Singapura dilihat bukan saja melanggar norma hubungan antarabangsa, tetapi juga berpotensi merosakkan hubungan diplomatik yang telah lama terjalin antara Malaysia dan juga Singapura. Namun pemimpin PAS nafi cuba campur tangan dalam GE25 ini. Datuk Iskandar terkejut dengan dakwaan cuba mempengaruhi pilihan raya. Menurut beliau, hantaran tersebut hanya bertujuan melaporkan penyertaan beberapa calon Islam
daripada Parti Pembangkang serta seorang calon muda daripada Parti Tindakan Rakyat. Saya melaporkan tentang beberapa calon Islam yang menonjol daripada Parti Pembangkang. Saya juga memuat naik video seorang calon muda Islam dari PAP yang memperkenalkan diri sebagai kepada para pengundi, katanya. Beliau mengeluarkan kenyataan sebagai maklum balas terhadap dakwaan IMDA Singapura yang mengeluarkan arahan kepada Meta untuk menyekat akses ke beberapa contoh iklan pilihan raya online yang dimuat naik di Facebook oleh warga asing, termasuk 2 pemimpin PAS. Laporan media Republik itu mendakwa beliau dan Ketua Pemuda PAS Selangor, Encik Muhammad Syukri, telah dikenal pasti cuba campur tangan dalam GE 2025. Tambah Datuk Iskandar, majoriti pengikut Facebook beliau terdiri daripada rakyat Malaysia beragama Islam dan oleh itu kandungan tersebut dibuat untuk tontonan tempatan. Walaupun sebahagian hantaran saya ditulis dalam bahasa Inggeris. Saya tidak pernah menggesa pengundi untuk mengundi mengikut garis kaum atau agama. Bagaimanapun saya memang ada menyatakan harapan agar beberapa calon Islam menang. Okey. Menurut naib Presiden PAS, beliau menegaskan beliau tidak pernah menghasut rakyat Singapura untuk mengundi berdasarkan kaum. Sebaliknya hanya menyuarakan harapan agar ada calon Islam yang berjaya. Singapura ni sebenarnya, ini benda yang kita tak ada di Malaysia, they very strict tentang pemilihan calon, terutama kempen, apabila kita menyandarkan kepada bangsa dan agama. They very strict on that. Tambah pula orang luar yang tiba-tiba nak bermain dengan isu itu, lagi dia strict. Lagi dia orang tak boleh nak terima tentang perkara tersebut. So even worse, tuan-tuan, apabila dua pemimpin PAS ini, dia kata saya tak pernah cuba untuk nak mencampuri urusan pilihan raya Singapura, itu satu, dan juga tidak pernah bercakap soal kaum, tetapi anda bercakap soal Melayu dan Islam. Maka dengan itu sendiri sebenarnya dianggap telah menyalahi undang-undang dan juga dianggap satu kesalahan bagi mereka. Dikatakan cuba mencampuri urusan tersebut. Saya kata tiba masanya benda ini sebenarnya kita kena implement juga, tuan-tuan. It's about time. Kita kena faham bahawa pemilihan pemimpin itu mesti berdasarkan kepada merit, kemampuan dia. Bukan berdasar kerana dia Melayu dan juga Islam. Bukan kerana dia India atau Hindu. Bukan kerana dia Cina, Kristian, Buddha dan sebagainya. Dia hendaklah dipilih kerana dia mampu. Kan? Itu yang bermain. Terutama dalam PRK yang baru-baru ini. Dan juga sebelum-sebelum ini. Semuanya isu bangsa, isu agama. Undilah dia kerana dia Melayu. Undilah dia kerana dia Islam. Tapi belum tentu dia boleh buat kerja. Belum tentu dia boleh jadi pemimpin. Sebab itu semalam saya jumpa seorang setiausaha politik daripada Pakatan Harapan. Dia kata, Iswardi, teruknya kualiti pemimpin Perikatan Nasional terutama dari PAS di dalam parlimen. Saya kadang-kadang saya pergi juga parlimen, dia kata. Saya dengar perbahasan mereka. Saya kata teruk betul kualiti dia. Cara pemikiran dia, hujah yang dikemukakan, lain yang orang cakap, lain yang dia faham. Satu hal. Lain yang orang cakap, lain dia pula ada cakap. Itu pun satu hal. Kalau kita tengok latar belakang mereka memang amat jauh. Dan bagaimana mereka nak jadi orang yang mampu untuk mentadbir negara, satu hal. Tetapi menjadi pengimbang di antara pembangkang dan juga kerajaan. Sebab itu benarlah kata KJ dalam podcast dia, sebenarnya aset terbesar Anwar Ibrahim ialah pembangkang yang pembanggang. Pembangkang yang banggang. Okay? Itulah dia. Alright, tuan-tuan, itu saja sedikit daripada saya. Terima kasih saya ucapkan. Terima kasih yang share live saya. Terima kasih yang bagi gift. Terima kasih yang terus mendengar. Pergi kerja, balik kerja. Kalau dengar repeat ni, terima kasih saya ucapkan. Dan semoga Allah memberkati, Tuhan memberkati tuan-tuan dan perempuan, dipermudahkan urusan. Dan saya mendoakan semoga terus orang kata diberi kemudahan dan kebahagiaan kepada tuan-tuan dan perempuan. Saya akhiri dengan hidup jalan terus. Agi hidup, agi kelaban. Yang penting lawan. Tetap lawan.